Bayangkan, satu tempat di bumi di mana langit menyambar lebih 1,000,000 kali setahun, tanpa henti, hampir setiap malam. Cukup terang untuk dilihat dari angkasa lepas. Di sini kilat bukan bencana. Ia adalah rutin harian. Dalam 10 minit sahaja, tenaga yang dilepaskan boleh menerangi seluruh benua Amerika Selatan. Dan yang paling mengejutkan, tempat ini tidak bergerak. Kilat menyambar di lokasi yang sama selama beratus-ratus tahun. Selamat datang ke Lake Maracaibo, rumah kepada fenomena kilat paling ganas di planet ini, Relampago del Catatumbo. Astrolab membawa anda fenomena petir luar biasa di dunia, sistem suria. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, tasik Maracaibo yang terletak di barat laut Venezuela bukan sekadar sebuah tasik biasa. Malah merupakan pusat kepada fenomena elektrik atmosfera paling ekstrim yang pernah direkodkan di planet bumi. Kawasan ini dikenali sebagai rumah kepada Catatumbo Lightning atau Relampago del Catatumbo, satu fenomena kilat luar biasa yang menjadikan langit malam sentiasa menyambar selama berjam-jam. Pada tahun 2014, kawasan sekitar Lake Maracaibo secara rasmi diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai lokasi dengan kepadatan kilat tertinggi di dunia. Satu pencapaian yang mengukuhkan kedudukannya sebagai ikon meteorologi global. Secara geografi, tasik Maracaibo ialah sebuah teluk air masin besar yang bersambung dengan Laut Caribbean, meliputi keluasan sekitar 13,280 km persegi dan memanjang sejauh lebih 210 km dari utara ke selatan. Lembangan Maracaibo yang lebih luas pula dikelilingi oleh dua sistem pergunungan utama, Pergunungan Andes Merida di tenggara dan Sierra de Perijá di barat, yang membentuk seakan-akan sebuah mangkuk semula jadi. Struktur ini menyebabkan udara panas dan lembap dari tasik dan laut terperangkap, sekaligus mencipta keadaan atmosfera yang sangat tidak stabil. Dari sudut geologi, tasik ini merupakan sebuah cekungan tektonik purba dengan sejarah sejak era Jurasik. Selain terkenal sebagai salah satu kawasan pengeluaran petroleum terbesar dunia, menjadikan wilayah ini signifikan bukan sahaja dari segi sains alam tetapi juga ekonomi global. Fenomena Catatumbo Lightning berlaku hampir setiap malam sepanjang musim tengkujuh dengan purata antara 140 hingga 160 malam setahun, dan dalam beberapa kajian dianggarkan mencecah sehingga 260 malam setahun bergantung kepada kitaran iklim. Setiap episod ribut kilat boleh berlangsung antara 7 hingga 10 jam, lazimnya bermula selepas matahari terbenam dan berterusan sehingga awal pagi. Kadar sambaran kilat amat luar biasa, antara 16 hingga 40 kilat seminit dengan rekod puncak mencecah hampir 60 kilat seminit. Ini bermakna dalam satu malam sahaja ribuan kilat boleh berlaku di kawasan yang sama, dan secara tahunan jumlah sambaran dianggarkan antara 1.2 hingga 1.78 juta kilat. Kepadatan kilatnya mencapai sekitar 250 kilat per kilometer persegi setahun, jauh mengatasi mana-mana lokasi lain di dunia. Punca kepada fenomena ekstrim ini terletak kepada interaksi atmosfera yang sangat unik. Pada waktu malam, udara sejuk dari banjaran Andes dan Sierra de Perijá mengalir turun ke dataran rendah lalu bertembung dengan udara panas dan lembap yang terkumpul di atas tasik Maracaibo dan Laut Caribbean. Pelanggaran dua jisim udara ini menghasilkan konveksi menegak yang sangat kuat, memaksa udara naik dengan pantas dan membentuk awan ribut gergasi yang syarat dengan cas elektrik. Kelembapan yang hampir sentiasa melebihi 80% menyediakan tenaga tambahan, manakala topografi pergunungan di sekeliling tasik bertindak sebagai perangkat ribut yang memastikan fenomena ini berulang di lokasi yang sama hampir setiap malam. Kajian juga menunjukkan bahawa kawasan paya di sekitar tasik melepaskan gas metana ke atmosfera yang berkemungkinan meningkatkan kekonduksian udara dan memudahkan pembentukan kilat, walaupun faktor ini dianggap sebagai pemangkin dan bukan punca utama. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh kitaran iklim global seperti El Nino dan La Nina. Pada tahun 2010, Catatumbo Lightning pernah hilang sepenuhnya selama beberapa bulan akibat perubahan suhu laut.
dan corak angin berskala global membuktikan bahawa fenomena tempatan ini berkait rapat dengan sistem iklim dunia. Dari sudut sains atmosfera, kilat ini menghasilkan nitrogen oksida yang seterusnya menyumbang kepada pembentukan ozon, menjadikan kata tumbuh lightning antara penyumbang semula jadi terbesar kepada ozon troposfera bumi. Hari ini, fenomena ini bukan sahaja menjadi tumpuan saintifik dan pemerhatian satelit, malah turut dimanfaatkan sebagai tarikan eko pelancongan oleh Venezuela. Kajian atmosfera turut menunjukkan bahawa kawasan paya di sekitar tasik membebaskan gas metana dalam jumlah yang tinggi. Walaupun metana bukan punca langsung kilat, kehadirannya dipercayai meningkatkan kekonduksian atmosfera, memudahkan aliran pelepasan elektrik. Gabungan faktor ini menjadikan kilat kata tumbuh antara penyumbang terbesar kepada jumlah kilat global tahunan, dianggarkan menyumbang sehingga 10% kilat tropika dunia. Fenomena ini begitu konsisten sehingga pernah digunakan oleh pelayar purba sebagai rumah api semula jadi, kerana cahaya kilatnya boleh dilihat dari jarak lebih 400 km di laut terbuka. Namun walaupun kilat kata tumbuh kelihatan ekstrim, ia hanyalah permulaan kepada kisah sebenar kilat dalam sistem suria. Apabila manusia mula menghantar kapal angkasa ke planet gergasi, kita mendapati bahawa kilat bukanlah fenomena eksklusif bumi. Di dunia lain, kilat wujud dalam skala yang jauh lebih besar, lebih bertenaga dan jauh lebih ganas. Untuk memahami ini, kita perlu meninggalkan bumi dan menuju ke planet gergasi pertama, Mushtari. Mushtari ialah planet terbesar dalam sistem suria dengan jisim lebih 2 kali ganda gabungan semua planet lain. Atmosferanya terdiri terutamanya daripada hidrogen dan helium dan dipenuhi ribut yang lebih besar daripada bumi. Kilat di Mushtari berlaku jauh lebih dalam atmosfera, di kawasan awan yang mengandungi air dan ais amonia. Data daripada misi angkasa menunjukkan bahawa satu sambaran kilat di Mushtari boleh membawa tenaga beratus hingga ribuan kali ganda lebih kuat berbanding kilat bumi. Jika satu kilat bumi membawa tenaga sekitar 1 bilion joule, kilat Mushtari dianggarkan mampu melepaskan tenaga sehingga 10 kuasa 12 hingga 10 kuasa 13 joule. Awan ribut di Mushtari juga jauh lebih tinggi dan tebal. Struktur ribut boleh menjulang sehingga 50 hingga 70 km, hampir 7 kali ganda ketinggian ribut bumi. Lebih menakjubkan, ribut ini tidak bergantung kepada haba matahari semata-mata. Mushtari menghasilkan lebih banyak haba dari dalam terasnya sendiri berbanding tenaga yang diterimanya daripada matahari. Ini bermakna kilat di Mushtari adalah bukti langsung bahawa planet ini masih aktif secara dalaman dengan tenaga yang sentiasa mengalir dari dalam ke atmosfera. Tidak seperti bumi di mana kilat tertumpu di kawasan tropika, kilat Mushtari banyak berlaku di kawasan kutub, menandakan sistem cuaca yang sangat berbeza dan lebih kompleks. Jika Mushtari menakjubkan dari segi tenaga, Zuhal pula memperkenalkan dimensi baru dalam kajian kilat, bunyi. Ribut kilat di Zuhal menghasilkan pelepasan gelombang radio yang sangat kuat dikenali sebagai Saturn Electrostatic Discharges. Isyarat ini boleh dikesan dari jarak berjuta-juta kilometer, bahkan sebelum ribut tersebut dapat dilihat secara visual. Dalam beberapa episod, ribut kilat di Zuhal telah direkodkan bertahan selama berbulan-bulan meliputi kawasan yang cukup besar untuk menelan keseluruhan bumi. Tenaga setiap sambaran kilat di Zuhal dianggarkan bersamaan puluhan ribu sambaran kilat bumi. Awan ributnya terbentuk dalam lapisan atmosfera yang mengandungi air, tersembunyi jauh di bawah lapisan awan amonia yang tebal. Menariknya, ribut kilat di Zuhal tidak berlaku secara berterusan. Ia muncul secara berkala, seolah-olah planet ini melalui kitaran ribut global. Setiap episod memberikan peluang unik kepada saintis untuk mengkaji dinamik atmosfera planet gergasi gas dan memahami bagaimana tenaga diagihkan dalam dunia tanpa permukaan pepejal. Lebih jauh dari matahari, kita menemui Uranus, planet yang paling pelik dari segi orientasi. Uranus berputar dengan kecondongan hampir 90 darjah, seolah-olah ia menggelungsur mengiring mengelilingi matahari. Suhu di atmosferanya boleh mencecah negatif 224 darjah Celsius, menjadikannya antara planet paling sejuk dalam sistem suria. Kilat di Uranus tidak dapat diperhatikan secara visual seperti di Mushtari maupun Zuhal, tetapi kewujudannya dikesan melalui isyarat radio yang menyerupai corak kilat.
Dalam persekitaran ekstrim ini, kilat dipercayai berlaku dalam awan yang mengandungi campuran air, amonia dan metana. Disebabkan Uranus mengalami musim yang sangat panjang, satu pusingan orbit mengambil masa 84 tahun bumi. Ribut dan kilatnya mungkin hanya aktif pada tempoh tertentu, menjadikannya fenomena bermusim yang jarang tetapi signifikan. Setiap isyarat radio yang dikesan dari Uranus adalah petunjuk bahawa walaupun dunia ini sejuk dan gelap, ia masih dinamik dan aktif. Dan akhir sekali, di pinggir sistem Suria terletaknya Neptune, planet dengan angin terpantas yang pernah diketahui. Kelajuan angin di Neptune boleh mencapai 2,100 km sejam, hampir 2 kali ganda kelajuan jet komersial. Dalam suasana begini, ribut dan kilat berlaku dalam keadaan yang sangat ganas. Kilat di Neptune dipercayai terbentuk dalam awan metana yang tebal dengan tekanan atmosfera dan kelajuan angin yang melampau. Walaupun Neptune menerima hanya sebahagian kecil cahaya matahari berbanding bumi, ia tetap menunjukkan aktiviti atmosfera yang tinggi. Ini membuktikan bahawa haba dalaman memainkan peranan utama dalam pembentukan ribut dan kilat. Ribut di Neptune boleh muncul dan lenyap dalam masa yang singkat, menunjukkan atmosfera yang sangat tidak stabil dan sentiasa berubah. Daripada kilat kata tumbuh di Venezuela hinggalah ke ribut kosmik di Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune, satu kesimpulan menjadi jelas. Kilat ialah bahasa universal tenaga. Ia muncul apabila atmosfera sesebuah dunia menjadi cukup tidak stabil sehingga melepaskan tenaga elektrik yang terkumpul. Di bumi, kilat bergantung kepada wap air dan haba matahari. Di planet gergasi, ia digerakkan oleh haba dalaman dan tekanan atmosfera yang melampau. Setiap sambaran kilat adalah bukti bahawa sesebuah planet bukan sekadar objek mati di angkasa, tetapi sistem hidup yang sentiasa bergerak dan berubah. Apabila kita melihat kilat di dunia lain, kita sebenarnya sedang memahami bagaimana planet-planet ini berfungsi, bagaimana tenaga bergerak dan bagaimana alam semesta mengekalkan dinamiknya. Dari satu tasik di Venezuela hingga ke ribut di pinggir sistem Suria, kilat mengingatkan kita bahawa alam semesta ini tidak pernah sunyi, sentiasa menyala, berdenyut dan bercakap dalam bahasa tenaga, iaitu bahasa kilat. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.